Pada suatu ketika dahulu, jauh di Kepulauan Borneo terdapat sebuah kawasan pedalaman yang dikelilingi hutan tebal, tempat tinggal kaum Bidayuh, satu kaum yang terkenal dengan budaya headhunting mereka. Walaupun praktik ini telah lama ditinggalkan dan dilihat sebagai tradisi masa lalu, legenda berkaitan terus hidup, menghantui mereka yang cukup berani untuk mengetahuinya. Kisah ini bermula di sebuah kampung kecil bernama Kampung Genukit. Penduduknya hidup aman damai, namun mereka semua berkongsi satu cerita lama yang diwariskan daripada nenek moyang mereka. Menurut kisah itu, pada zaman silam, seorang pemuda bernama Karmau telah menjadi mangsa dendam puak lain. Dia telah dibunuh secara kejam dan kepalanya diambil sebagai trofi. Kekejaman tersebut tidak hanya mengakhiri hidup Karmau tetapi turut mencipta satu legenda bahawa rohnya tidak aman dan menuntut dendam dari mereka yang berkaitan. Generasi demi generasi penduduk Kampung Genukit telah cuba melupakan insiden itu. Tetapi semuanya berubah apabila seorang pelajar arkeologi, Ayu, memilih untuk menjalankan kajian tentang kepercayaan kuno di kawasan itu. Dia mendengar bisikan tentang makam Karmau yang tersembunyi di dalam gua berhampiran kampung. Ada benda yang kita tak sepatutnya usik. Tetapi Ayu dipenuhi dengan semangat ingin tahu, tidak mengendahkan amaran tersebut. Pada suatu malam bulan penuh, Ayu bersama 3 rakannya, Fikri, Nina dan Harith, memutuskan untuk meneroka gua tersebut. Dengan hanya dilengkapi lampu suluh dan peta lama, mereka meredah laluan hutan yang gelap dan sunyi. Setiap langkah mereka membawa mereka lebih dalam ke kawasan larangan. Pepohon di sekeliling kelihatan seperti memerhati dan bunyi cengkerik terasa semakin jauh, seolah-olah memberi petanda bahawa mereka tidak dialu-alukan di situ. Jaga-jaga jangan langgar benda pelik-pelik. Tetapi semuanya menjadi sunyi apabila mereka tiba di pintu gua. Terdapat ukiran purba di dinding gua tersebut. Ukiran berupa motif kepala manusia, dihiasi dengan simbol-simbol aneh yang tidak mereka kenali. Rasa seram mula menjalar, namun rasa ingin tahu Ayu mengatasi ketakutannya. Mereka meneruskan perjalanan ke dalam gua dan akhirnya menemui satu kawasan kecil di mana terdapat sebuah altar batu. Di atas altar itu terletak tengkorak manusia yang sudah tua dikelilingi oleh peninggalan seperti pisau seremonial dan manik-manik. Ayu dengan hati-hati mendekati altar tersebut, mengambil gambar dan mencatat butiran. Tetapi apabila dia menyentuh tengkorak itu, sesuatu yang ganjil berlaku. Angin dingin tiba-tiba bertiup di dalam gua yang sepatutnya tertutup rapat. Ayu, kau rasa tak angin tu datang dari mana? Sebelum sempat Ayu menjawab, lampu suluh mereka mula berkelip-kelip seperti ada gangguan, dan ketika itu suara garau kedengaran, bukan dari salah satu daripada mereka. Suara itu berkata dalam bahasa Bidayuh lama, "Kenapa kamu ke sini? Pulangkan apa yang bukan milik kamu." Ayu dengan serta-merta melepaskan tengkorak itu, tetapi ia sudah terlambat. Salah satu rakan mereka, Nina, tiba-tiba menjerit sambil menunjuk ke arah bayang-bayang di dinding gua. Sebuah sosok menyerupai manusia dengan kepala yang besar, tetapi tubuhnya kabur dan berasap muncul di hadapan mereka. Ia adalah roh Karmau dibangkitkan oleh gangguan mereka. Mereka semua lari dengan sepantas mungkin meninggalkan gua itu. Tetapi malangnya, mereka tidak meninggalkan kutukan itu di sana. Setelah peristiwa malam itu, mereka mula mengalami perkara aneh. Ayu sering mendengar bisikan di telinganya ketika dia bersendirian. Fikri melihat bayang hitam di sudut biliknya setiap malam manakala Nina bermimpi buruk yang diiringi tangisan Karmau. Kemuncak keadaan berlaku 2 minggu kemudian apabila seorang daripada mereka, Harith, ditemui dalam keadaan tak bernyawa di rumahnya. Mukanya pucat, matanya terbeliak seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang teramat menakutkan. Di sudut biliknya, terdapat bekas tapak tangan kotor yang kelihatan seperti milik makhluk dari gua tersebut. Penduduk kampung yang mendengar berita itu segera bertindak. Tok Ketua mengadakan satu ritual bagi menenangkan roh Karmau. Mereka membawa persembahan makanan, membakar kemenyan dan membaca mantra kuno di mulut gua. Semua ini dilakukan untuk mengembalikan apa yang telah diambil dan memohon maaf atas gangguan yang dilakukan. Ritual ini mungkin memulihkan keamanan buat sementara, tetapi roh seperti Karmau tidak mudah dilupakan. Selagi dendamnya tidak ditenangkan, selagi itu dia akan terus menjadi ancaman. Kamu telah membuka pintu yang sepatutnya kekal tertutup. Hingga ke hari ini, gua itu kekal sunyi. Tiada siapa yang berani mendekatinya. Dan apabila orang berbicara tentang legenda ini, mereka selalu menyebut satu perkara, roh Karmau masih mencari keadilan. Jangan pernah ganggu apa yang bukan hak kita. Sekiranya anda ingin kami membuat penyelidikan berkenaan apa-apa cerita misteri atau mitos, sila tuliskan di ruang komen di bawah. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, share dan komen. Terima kasih.